orang yang pakai pakaian seksi ni secara logik ni memang diorang nak tunjuk ke orang. Kan? Saya pun baca few book of psychology, memang betul. Dia bagi tahu yang kita pakai revealing ni adalah untuk dapat ke attention tu. Dia boleh cakap untuk myself ke apa tu, semua menipu lah. Semua BS lah. Semua menipu lah kan. Sedap je kan kau menipu. Dia adalah dah tak ada apa benda yang dia nak lawan. So dia gunakanlah modal tu. Dia gunakanlah modal saya ni potential rapist and so on. Macam sedih macam mana orang cuba twist the fact. Yang the message that I want to send lah. Macam contoh, saya ada cerita juga pasal isu pornografi, which is video tu pergi 3 juta tak. Dah ada je orang DM, ada orang call lagi. Saya tak tahu, wallahi nombor saya ni saya tak tahu dapat mana, macam mana. Saya geram tak. Saya rasa tak ada, saya share nombor saya kat public. Ada orang marah, kenapa kau pergi kita sebenarnya ni, industri ni dah lama kat Malaysia, kau tahu tak orang cari buat duit pornografi ni. Astaghfirullahaladzim. Orang marah lah. Sebab ada dia kata memang efek. Bila saya buat video tu ada orang unsubscribe. Ada orang dah rasa guilt tengok video pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Gawana. Dan saya Brofa. Bertemu kita lagi dalam podcast Iman Sekejap episod ke-54. Apa khabar Brofa? Alhamdulillah sihat. Nampak macam ceria ni Brofa, tak tahu kenapa. Tak tahu cakap apa. Nanti mungkin apa ni bahagian cukup kedua. Cukup tidur. Oh, samalah, alhamdulillah. For a very long time malam tadi saya dapat tidur awal. Alhamdulillah. Ada kena-mengena dengan apa yang sedang berlaku di sekeliling dunia ke? Boleh jadi. Sangat seronok bila kita dengar komen-komen daripada orang-orang Gaza. Buat pertama kalinya Brofa, mereka dapat tidur dengan lena tanpa perlu risau dengan bunyi-bunyi drone, serangan-serangan Israel dan sebagainya Brofa. Having said that Brofa, minggu lepas kita ada buat satu shooting, satu sesi dengan Dr. Hafizi. Masya Allah, bagi saya satu sesi yang baik, very insightful. Tapi of course kita bercerita tentang apa? Kita cerita tentang Palestin lah. Tentang ceasefire. 2 tahun 2 tahun ceasefire dan sebagainya. Tapi of course I think dalam dunia bebas ataupun dunia yang apa ni, kita ada a few things yang kita agree to disagree lah dengan Dr. Hafizi. With all due respect, kita sangat hormat dengan sosok Dr. Hafizi dan family yang sangat apa ni bersungguh istiqamah dalam perjuangan isu Palestin ni. Tapi ada satu part lah Prof, yang mungkin kita nak sampaikan ataupun kita nak kongsikan dengan kita punya audience, iaitu isu tentang jemputan PMX ataupun isu tentang kedatangan Trump ke Malaysia tidak lama lagi. Mungkin Prof boleh start dulu? Pada waktu kita rekod ni sebenarnya dijangkakan lagi 3-4 hari Trump akan hadir dan Kuala Lumpur telah diisytiharkan lockdown. Maksudnya tidak ada kereta keluar masuk. Tak tahulah, mungkin sebab reason, security reason dan sebagainya. Cuma adalah kita baca juga kan, satu kumpulan BDS rasanya menganjurkan demonstrasi dan tempat perkumpulannya di Ampang Park. Saya pun tak pasti sama ada boleh ke tak akses tempat tu nanti. Tapi kita mengharapkan nanti adalah ruang-ruang untuk kita menunjukkan protes kita. So, Prof plan untuk turun? Kalau ada rezeki insya-Allah. Berapa hari plan tu? Rasanya hujung minggu ni. Hujung minggu ni, okey. Tak sempat lah audience kita. Mungkin lepas kita keluar rekod ni, kita keluar video ni mungkin dah habis lah kan. Tapi saya tertarik nak mengkomen lah, iaitu berkenaan dengan satu pendirian yang telah dibuat oleh Dr. Hafizi berkenaan dengan meraihkan kehadiran Trump pada posisi seorang pemimpin. So itu statement dia lah. Sebab Cik Gawana lah tanya soalan akal. Soalannya adalah apakah reaksi Dr. Hafizi kan berkenaan dengan jemputan Trump ke Malaysia. Dan soalan dan jawapan dia pun agak ada dua side of the coin lah. I would say diplomatik lah jawapan dia. Kan, kita tidak ada isu dengan jawapan dia yang kedua, iaitu hak turun protes dan menunjukkan ketidakpuashatian kita. Tapi bahagian pertama tu lah, pada pandangan saya tidak bersetuju lah dengan. Mungkin berapa boleh revise sikit apa pandangan Dr. Hafizi tu? Okay. So Dr. Hafizi mengatakan pada posisi PMX dia tidak mewakili bilateral punya decision. So katanya bilateral ni di antara Malaysia dan juga US. Tapi posisi dia sebagai pengerusi ASEAN, dia mewakili
negara-negara ASEAN yang lain lah. So ni adalah satu proses multilateral. Dan juga selain daripada proses multilateral, negara-negara lain memang mempunyai hubungan yang agak akrab dengan US, termasuk Israel juga. Seperti di Singapura, seperti di Vietnam dan sebagainya. Malah ada satu statistik yang dikeluarkan oleh Dr. Hafizi, dia katakan 2 negara je kan? dua negara saja di rantau ASEAN ni yang menolak hubungan normalisasi dengan Israel. Malaysia dengan satu lagi apa? Saya tak pasti lah sama ada Brunei atau Indonesia. Okay. Kan boleh jadi either one lah kot. Mesti negara Islam lah kan? Jadi kat situ sendiri pendirian untuk berdiri ataupun tegas tidak menjemput tu mungkin sukar untuk BMX. Keduanya adalah ada faktor mengenali Trump ni sebagai individu yang Sukar dibaca. rawak, sukar dibaca dan suka bertindak balas secara mudah-mudahan. Di situlah ada pertimbangan kalau inilah jemputan telah disampaikan. Kalau kita menolak ataupun tidak menjemput beliau sebagai seorang ketua negara, ada risiko-risiko yang boleh membawa kepada kesan ekonomi yang besar. Contohnya dikenakan tarif yang lebih tinggi dan sebagainya lah. Betul. Tarif. Lepas tu mungkin import ekspor Malaysia akan terkesan. Lepas tu dari sudut mata dunia mungkin reputasi Malaysia sebagai pengerusi ASEAN akan tercalar dan sebagainya. Dan satu lagi point ada yang ketiga lah, iaitu jemputan Trump ni bukanlah jemputan dia sahaja, sebab dia katakan ada juga jemputan kepada Presiden China, India, Xi Jinping, Modi, India, Brazil dan sebagainya. So sejauh mana kebenaran tu saya tak pasti. Cuma kenapa saya berpendirian tidak gemar dengan jemputan kali ini adalah satu posisi Trump tu lah. Secara asasnya dialah enabler kepada genocide. Betul? Bukan Netanyahu, walaupun Netanyahu memang peranan yang sangat besar dan terbukti selepas summit, selepas peace deal tu, so called peace deal lah, telah ditandatangani, Trump datang ke Knesset dan dia ucapan dia tu memang komplisit, mengaku. Bukan sekadar komplisit, dia lah mastermind. Sebab Netanyahu call minta senjata, dia kata okey ni aku bagi, ni tak nak bagi. Yang ni, ada ke senjata aku yang ni? Aku pun tak tahu. Lepas tu dia kata, pembangkang korang ni baik sangat. Seolah-olah dia lah yang mengkontrol dan menjadi mastermind kepada semua benda ni. So kalau kita marah, kita kata okey, we must have a red line dalam dari sudut jemputan diplomasi ni. Netanyahu big no, sebab dia lah orang yang kita memang tak ada hubungan diplomasi pula, diplomatik. Satu lagi adalah dia lah yang melaksanakan benda tu. But in all honesty, sebenarnya yang melaksana dan enable Netanyahu tu adalah Trump ataupun Amerika Syarikat lah. So where do we draw this line? Kenapa kita okey dengan orang yang enable tapi orang yang bawahan saja, execute saja, kita tak okey. So pada satu sisi saya rasa benda ni tidak boleh dilihat secara sebelah mata saja. Keduanya adalah posisi Trump ni, dia satu argument lah yang dibawa. Kita kena jemput Trump datang Malaysia supaya kita boleh cakap depan mata dia. Lepas tu Dr. Hafizi pun ada sentuh lah. Secara strategiknya kita boleh mungkin buat demo tu dalam keadaan kereta dia tengah lalu, so gambar tu boleh disebar luaskan dan sebagainya. Pada saya nak menyampaikan kebenaran ini, nak menyampaikan bangkangan ini, tidak perlu dia tunggu dia datang Malaysia dan dihormati ataupun layani dengan begitu tinggilah sebagai seorang ketua negara US. Kita boleh sampaikan di United Nations. Kita boleh sampaikan dengan cara-cara diplomasi kita. Kita boleh sampaikan dalam pentas-pentas antarabangsa. Malah bukan kali pertama Perdana Menteri kita bersembang dengan US. Ada Anthony Blinken, ada Mark Rubio yang pernah datang Malaysia. So perkara-perkara ini sepatutnya tidak menjadikan penghalang lah bagi kita sampai terpaksa menjemput dia datang ke Malaysia. Cik Kawana ada nak tambah? Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Bro Fah, sebab Trump is not just an ordinary ataupun presiden biasa-biasa. Memang telah terbukti dia terlibat secara langsung, bukan setakat tidak langsung dengan genosid yang berlaku di Gaza. Dan ucapannya di Dewan Perwakilan Israel ataupun kita kata Parlimen Israel lah, Knesset baru-baru ni memang membuktikan Bro Fah
dia macam tak ada nak cover-cover. Tak ada. Dia mengaku bahawa dialah yang telah membekalkan senjata yang menyebabkan genosid tu boleh berlaku. So, bila kita menjemput seseorang seperti Trump untuk datang ke Malaysia, for whatever reason, what is the message that we are trying to tell the other world? Betul. Kita adalah penyokong Palestin. Pada isu yang sama, kita meraihkan, menjemput. Bagi saya, Trump ni, dia layak untuk dibicarakan di ICC sama macam Netanyahu sepatutnya. Kan? Yang kedua, alasan ataupun hujah yang mengatakan bahawa jemputan ini adalah berdasarkan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN. Bagi saya, inilah peluang untuk PMX atau Malaysia meyakinkan negara-negara ASEAN yang lain bahawa tak payah jemput Trump. Exactly. Bro Fah, benda ni sangat obvious bro Fah. Kekejaman, I mean, negara mana yang nak defend? Bagi saya, negara yang defend Israel tu patut lagi malu. Exactly. I mean, sangat jelas depan mata apa yang dibuat oleh Israel dan Amerika salah. I think senanglah sebenarnya untuk yakinkan negara-negara ASEAN ni kita tak payah jemput Trump. Kita tunjuk, even from humanity side, apa yang dibuat oleh Amerika dan Israel adalah sebenarnya bro Fah, in terms of international diplomasi ataupun kita kata geopolitik dunia sekarang ni, sebenarnya ASEAN ni memang ada satu kedudukan yang boleh kata besar. Antara Amerika dan China, dua kuasa besar dunia sekarang ni masing-masing berebut untuk mendapatkan perhatian dan pengaruh daripada ASEAN blok keempat terbesar dunia. Dengan jumlah rakyat yang sangat ramai, Indonesia je dah 200 juta. Yang digabungkan dengan kuasa ekonomi, dengan orang kata kuasa ekonomi yang semakin menaik, Vietnam, Singapura, Malaysia dan sebagainya, we have the power, we have the influence. Dan sebenarnya kalau kata takut kena sekatan ekonomi dan sebagainya, kena ingat alternatif banyak. And sebenarnya Amerika pun takut kalau negara-negara ASEAN ni berpandang ataupun beralih ke China. Exactly. Kan? So kenapa kita tak manfaatkan peluang-peluang yang ada ni dan kemudian menggunakan alasan-alasan bro Fah, rakyat Malaysia ni tak bodoh bro Fah. And I mean, susahlah nak terima. I mean, kita bukan nak marah ataupun mengecam Dr. Hafizi, tak. Sebab kita kenal Dr. Hafizi, pendirian dan sebagainya. Tapi from a wider, contohnya pendirian PMX, saya rasa kalau PMX mengambil pendirian yang begitu, Dr. Hafizi bagus sokong. Faham tak poin saya? Kan? Maknanya organisasi persatuan-persatuan yang selama ni sokong tindakan PMX untuk menjemput Trump, kalau PMX tak jemput Trump, mereka pun akan sokong, malah akan jauh lebih sokong lagi tindakan PMX tu. So bagi saya ia satu peluang yang terlepas lah untuk menunjukkan Malaysia betul-betul tegas dalam isu Palestin. Sebab kita kena ingat Tun Mahathir, walaupun orang kata Tun Mahathir dah bersara, bolehlah sembang tak. Masa dia jadi Perdana Menteri, dia buktikan dia berani berucap di PBB Ungar masa tu, selama yang dia belasah bantai Israel ketika itu kan. So bila Tun Mahathir sendiri keluarkan statement kita tak patut jemput Trump dan sebagainya, itulah sepatutnya bagi saya pendirian seorang ketua negara yang menunjukkan kita bersama dengan perjuangan Palestin. Saya sukalah poin Cik Gabana yang ada dua poin yang Cik Gabana sebut tadi yang saya nak reiterate balik. Pertama adalah dia nak bercakap depan Firaun yang kau salah. Tapi dia tak nak bercakap depan pengikut-pengikut Firaun ni yang sepatutnya mereka ni lah yang perlu diyakinkan. Seperti di Indonesia yang mula dah sekarang ni. Itu pun saya nak sentuh juga sekarang ni. Shalom kan. Tak pernah penat dia macam dia nak ambil hati orang tu, dia cubalah cakap bahasa dia shalom kan. Macam tu lah orang tu. Di Indonesia, kemudian di Thailand, Cik mana yang sekarang ni sedang menghadapi krisis pelancongan disebabkan orang Israel sendiri masuk dan membuat macam-macam kekacauan. Di Vietnam kan, why are you complicit in this genocide? Why are we not taking stand against terrorism, against killing people at mass? Kenapa kita tak nak ambil peluang ini? Dan itulah sebenarnya kalau PMX dia boleh bawa, dia boleh champion isu ni. Masya Allah, saya rasa memang legend lah, memang akan jadi legend lah. Macam mana dia champion isu Cambodia dengan Thailand kan, dua perang. Macam tu juga dia boleh bawa pendirian yang sama. So kat sini saya nampak satu kerugian yang besar. Betul, yang keduanya adalah dari sudut alternatif. Kalau kita takutkan dari sudut impak ekonomi dan sebagainya. Macam mana Amerika ni dia dah saturated market, walaupun dia market yang besar. Betul. But we have so many big players. China, India. Kita ada India, kita ada Brazil. Okay, putting that aside pun, sebenarnya yang memerlukan ASEAN ni bukan Amerika. Bukan memerlukan ASEAN ni bukan kita. Sorry, yang memerlukan Amerika ni bukan kita. Amerika yang perlukan kita. Faham. Sebab bila Amerika tak dapat footprint dekat ASEAN ni, dia akan pergi kat mana? Dia akan pergi kat China. Amerika nak ke ASEAN pergi China? Tak nak. Sebab dia berperang dengan China. So, even if you talk economically pun,
sebenarnya it's more beneficial kalau nak memberikan satu tindakan tegas pun. Saya kadang-kadang jealous bila pergi, baru kan sebelum ni berlaku Ungar tu kan, General Assembly, satu ucapan daripada Presiden Colombia. Betul. Dia ni bukan Islam. Malah kalau nak katakan bahaya dia tu kepada mereka, berbanding Malaysia, dia lagi bahaya. Lagi dekat kan, dari segi geografi pun. Amerika, Colombia ada berapa banyak bantuan-bantuan Amerika bagi pada Colombia ni. Betul. Tapi dia boleh keluarkan satu kenyataan yang garang, almost Hamas-like. Menyediakan tentera untuk menyelamatkan. Kan? Dia kata dia sanggup sediakan tentera kan. Dan dia sebelum dia balik daripada New York tu sempat dia turun ke demonstrasi. So kalau nak jadi champion in human rights, inilah model yang ada. Dan tak boleh pergi jauh macam Encik Kabanan katalah. Tun Mahathir Mohamad, yalah, despite apa benda yang keburukan-keburukan yang dia ada, kita tak boleh nafikan nama dia ditempa dengan sangat hebat apabila isu Bosnia kan, apabila isu-isu Palestin. People are afraid of him. Kan? So sekarang ni we have to take a stand lah. Saya tak nak dalam sejarah di Malaysia ni, ataupun when we look back 20-30 years ahead, kita tengok balik, kita pernah menjemput Hitler di Malaysia. Seperti mana kita telah menjemput Trump di Malaysia. Dia menarik bila Bro Fah sebut stand tu, sebenarnya kalau kita perasan memang ASEAN tak ada kan stand yang bersama tentang isu Palestin ni. Satu kita faham lah, dalam ASEAN ni memang kita ada kata negara-negara duri dalam daging. Singapura mungkin, dan wallahualam nampak Singapura lah paling obvious dalam menyokong Singapura Israel. dan Vietnam. Dan Amerika Syarikat, Filipin antara penguat penyokong kuat Amerika Syarikat, tapi tentang Israel saya tak berapa pasti. So itu satu kerugian dan satu, bagi saya satu embarrassment lah. And Asia sebagai satu blok kuasa baru yang sedang meningkat naik, kuasa ekonomi meningkat naik, tidak ada satu stand yang jelas jelas melanggar semua jenis kemanusiaan. Baik dari segi bantuan tak boleh masuk, hospital dibom, starvation, famine dan sebagainya. Bagi saya this is, macam Bro Fah cakap, a lost opportunity untuk ASEAN, dan apatah lagi Malaysia. Sebab saya baru tahu pengerusi ASEAN ni setahun je. Kan? Setahun ni dah habis dah hujung tahun ni. Jadi Malaysia telah melepaskan satu peluang yang bagi saya sangat cantik, sangat besar untuk. Satu lagi Bro Fah sebelum kita beralih ke isu lain adalah tentang bagaimana ekonomi dan kita kata hubungan diplomatik menjadi pertimbangan utama dalam membuat keputusan Jemputan Trump. Again, kalau kita tengok from saya yakin slot ni memang ramai kecam lah Bro Fah. Alah, budak-budak ni BBNU kan sembang lebih. Tapi Bro Fah nampak tak bagaimana kita meletakkan material ataupun duniawi sebagai kita punya kayu ukur dalam menentukan keputusan. Takut untuk kena sekatan ekonomi, takut. Itu semualah dunia Bro Fah. Maksudnya kita memang jauh sekali nak meletakkan neraca Al-Quran, neraca sunnah sebagai, yalah, of course orang kata Malaysia bukan negara Islam. Pula selama ni duk claim kata Malaysia negara Islam. Bila kita kata tak, kita kena marah. So sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, in tansurullah yang surukum. Kamu tolong agama Allah, kamu tolong umat Islam, kamu tegakkan Al-Quran, tegakkan sunnah, Allah akan tolong kamu. Dan kita nampak itu yang sedang berlaku di Palestin. Bagaimana Allah menolong mereka dengan cara-cara yang kita tak sangka-sangka Bro Fah. Kan? So bagi saya sedih dan malu dan sayanglah apabila kita yang konon-kononnya memperjuangkan Palestin tidak memperjuangkan Islam, tidak betul-betul memaknai apakah yang dimaksudkan dengan perjuangan Islam tu. Cuma not opportunity is at all lost lah. Sebab kita akan menunggu dan nanti dan melihat apakah ucapan yang akan dikeluarkan oleh PMX kita apabila dia duduk di hadapan Trump nanti. Adakah dia true to his words mengecut seperti Raja Jordan yang akhirnya tunduk dan mengiyakan sahaja Trump, ataupun dia boleh berani seperti wallahualam siapa, Erdogan ke Tun Mahathir ke, yang menyampaikan kebenaran di hadapan Trump dengan tegas. Saya rasa belum ada lagi pemimpin Islam yang sebegitu. If he can be the first, Masya-Allah lah, then itu opportunity yang still not all lost lah. Kita nantikan. Put aside lah, mungkin ada orang kata dia orang kat belakang ni mungkin Anwar merayu Trump, tolonglah bagi saya satu 10 second just to apa. Kita tak nak backdoor ni. Kan? Because narrative is very important. Kita nak bangga kita ada seorang Perdana Menteri yang betul-betul berani, true to his words, yang itu alasan digunakan oleh Menteri Komunikasi apa semua. Kita boleh cakap depan-depan.
So kita nak adalah that Cuma moment depan tu. politically benda ni dia dah hit dia tu dah tak sama lah sebab sekarang ni ceasefire pun dah Terlaksana lah. So pressure pada Trump untuk buat something tu mungkin kurang. But prinsip is prinsip. Betul. 85% of infrastructure has been demolished. 60,000 lives are lost. More bro, more sebenarnya. More than that kan. More. And then tak kira lagi intangible effect macam trauma. Betul. Kemudian blockage dan sebagainya. All those things tak boleh datang balik lah. Betul. Dalam Rofah mungkin kita sentuh sikit lah tentang ceasefire yang sedang berjalan sekarang ni dan juga peace summit yang Trump pergi selepas dia berucap kat Knesset tu. Dia pergi peace summit tu. Dan perkembangan terbaru lah di Palestin. So Rofah melihat pembacaan di bagaimana sekarang ni kejahatan senjata ni sedang berlangsung. Menarik sebab the way peace plan tu dinaratifkan, especially oleh news agency dunia kan, seolah-olah ia adalah satu kemenangan lah. Of course. Dan apabila press conference dibuat di Sharm el-Sheikh, iaitu di Mesir, untuk menandatangani, tak silap saya ada 4 negara kan, Amerika, Mesir, Turki dan juga Qatar. Okey, betul. Seolah-olah this is the start of something new. Pula dalam 2-3 hari sebelum ceasefire tu ditandatangani, adanya event pemberian Nobel Peace Prize. Nasib baik tak dimenangi oleh Trump. Akhirnya yang sangat Trump pun banyak kali lah kata kan dia layak dan sebagainya, dia deserve dan sebagainya, tapi dia tak dapat tahun ni. Alasan dia kata sebab dia punya kerja ni untuk Nobel Peace Prize tahun depan bukan untuk tahun ni. Itu pun dia kata je kat mana, Nobel Peace Prize winner, dia call cakap you should have received this apa semua. Semua benda nak claim Umat ni. Naratif ni adalah nak katakan Amerika lah yang menjadi penyelamat dunia daripada berlakunya genosid yang berterusan ni. Mereka lah yang menyelamatkan nyawa-nyawa. Bagi orang yang ada iman, we have to look at this thing differently. Sebab apa? Bagi saya, peace plan ni adalah tanda kekalahan Amerika dan juga Israel kepada Hamas. Betul. Kuasa besar dunia kepada kuasa kecil. Literally, David versus Goliath. Betul. Sebab apa saya kata? Kuasa kecil ni bro, it's not even a country tau. Betul. Dia satu kerajaan tempatan je. Hamas ni kerajaan tempatan Gaza je. And dia punya troops tu way under equip berbanding dengan kerajaan besar. So literally saya kata David versus Goliath dan akhirnya David menang, Nabi Daud menang. Kenapa? Sebab satu, kita tengok apakah aim peperangan ataupun aim genosid yang dikatakan oleh Netanyahu tu. Iaitu pertama, save hostages. Okay, not all hostages dia berjaya dapat. Sebab 20 disis, 20 mati. Itu pun mati sebab apa? Serangan Israel sendiri. Serangan Israel sendiri. Itu satu. So sekarang ni walaupun 28 yang hidup yang berjaya dihantar, 20 lagi ni dekat Israel ni sedang tak puas hati. Keluarga-keluarga mereka semua sedang bangkit dan nak membuang kerajaan ni sebab menyebabkan 20 lagi mati. Yang kedua, total annihilation of Hamas. Tak berjaya. Jauh bro, sangat jauh. Tak berjaya langsung kan. Sebab itu antara dia punya main objektif kan. Ya. Dan kita tengok sekarang ni Hamas keluar balik dengan darah-darah muda yang lebih hebat dan lebih ramai. Yang kelakar tu kan, bila diorang keluar tu tengok kereta baru putih macam tercalar. Ini tang mana yang Israel serang ni? Rupa-rupanya memang betul diorang serang civilian, bukannya askar-askar Hamas. Dan yang ketiga adalah security of Israel. Now Israel punya security and even existence dipersoalkan, bukan sekadar oleh masyarakat antarabangsa, even orang-orang yang duduk dekat Israel sendiri. Kenapa saya kata macam ni? Sebab ada statement yang mereka katakan, maybe it's better for us to live as diaspora instead of having a state. Sebab bila ada state yang dibangunkan atas dasar Zionism lagi dan ditunggang agama, that itself is a distracting narrative to the Jews. Orang memandang Jews sebagai satu bangsa yang suka buat kerosakan. Why not we live as the citizen of the world, membantu dan menyokong mana yang kita boleh pada negara-negara yang ada, hidup seperti diaspora sebenarnya. So tiga-tiga ni tidak berjaya. Malah kalau saya katakan, deal ini pun cik kawan, it's not between Hamas and Israel. Dia adalah between Hamas and US. Sebab terang kata Israel ni terima harap lah.
biar dia yang buat deal. So Israel daripada second party, dia jadi third party, orang yang diketepikan. Dia tak ada pilihan, dia kena ikut US sebab pendana dia. So akhirnya orang yang dikatakan sebagai teroris terpaksa direcognize sebagai orang yang same standing dengan US ni untuk buat deal. What does it tell you kalau Amerika kuasa besar yang buat deal dengan kamu? You are standing so strong sampai Amerika tak boleh buat apa-apa. So bagi saya satu kemenangan bagi tentera dan juga bagi mujahidin Hamas, dan kita tahulah Hamas ni dia bertitik tolak daripada tarbiyah Ikhwanul Muslimin. So bagi saya tak salah juga saya katakan ini adalah satu perjuangan ataupun satu kemenangan bagi golongan-golongan haroki dunia yang berjuang di atas harakah Islam. Masya-Allah. Cik Gavana ada komentar? Yang pertama adalah ia membuktikan betapa hipokritnya Amerika dan kuasa-kuasa barat. For all this while, macam-macam alasan dia bagi yang genocide ni tidak boleh dihentikan. Tiba-tiba in split second boleh dihentikan. Trump boleh hentikan. For whatever kepentingan dia nak kejar Nobel Prize ke apa semua tu, sebenarnya ia boleh dilakukan. Hanya selepas lebih 100,000, ada orang kata lebih tinggi berapa, 100,000 nyawa umat Islam di Palestin disembelih, hanya selepas itu barulah mereka nak hentikan. And mungkin mereka dah nampak bahawa peperangan ni memang tak boleh pergi mana. Kalau Burfan masih ingat, konon-kononnya 7 Oktober tahun ni menjadi tarikh yang dipilih oleh Israel untuk betul-betul halau semua orang Palestin keluar. Menang lah, tarikh kemenangan dia. Kemenangan ni, tapi jauh sangat Burfan, jauh sangat. Yang saya macam tak boleh brain Burfan, sebaik saja senjata tu diumumkan, berbondong-bondong Burfan, orang Palestin masuk dengan kereta. Dalam hati saya, Masya Allah, orang Palestin kita tak faham Burfan. Dengan rumah dah tak ada, bangunan dah hancur, dan 2-3 hari kita tengok pasar-pasar di Palestin hidup balik. Yang di sebalik latar belakang gambar bangunan runtuh kan, mereka boleh menjalankan kehidupan macam biasa. I think it's amazing Burfa. Kalaulah ia bukan kemenangan Hamas seorang diri sekalipun, ialah kemenangan orang Palestin kedua orang Gaza. Mereka telah membuktikan bahawa mereka mempunyai kekuatan jiwa yang luar biasa Burfa. Kalau kita pun tak nak dah balik kampung, kalau kampung tu rumah dah tak ada kan, kambing ayam dah tak ada. Tapi bagi mereka, konsep watan mereka ni lebih daripada sekadar di mana rumah mereka berada lah. Dan yang kedua adalah macam Burfa sebut, saya sangat setuju bahawa Israel dan Amerika telah gagal segagal-gagalnya. Macam-macam naratif yang cuba dibawa oleh Israel bahawa mereka telah berjaya daripada fokus dunia kepada Israel sekarang kepada Hamas, bagaimana Amerika lah yang all tu semuanya BS, minta maaf semua tu BS. Dan Masya Allah, inilah saya sebut tadi tu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada orang-orang Islam Palestin, Hamas, dalam gaya cara yang tak disangka-sangka. Mungkin ada orang kata, apa benda menangnya, 70,000 mati, 100,000 mati bangunan. Nah, anda tak faham. Kemenangan yang kita faham daripada sudut kaca pada Islam, daripada sudut pada kaca pada hadis dan Quran, bukan kemenangan material. And yang pertama kita lihat bagaimana dunia berbondong-bondong sekarang masuk Islam hanya dengan melihat apa yang berlaku di Palestin. Dan yang kedua, kita melihat keteguhan jiwa orang-orang umat Islam Palestin telah memalukan bangsa-bangsa Arab yang lain yang selama ni duk tengok tak buat apa dan sebagainya. Dan yang ketiga bagi saya, yang ketiga telah membangkitkan semangat jiwa especially anak-anak muda. Orang-orang anak-anak muda Islam yang bukan Islam sekalipun, yang mereka semakin dekat untuk masuk Islam. Isu Palestin masuk juga. Betul. Saya silakan. So saya nampak poin ni sangat penting lah bila kita kata melihat pada kacamata kemenangan di sisi Islam kan. Saya tertarik dengan satu tulisan yang ditulis oleh Syed Qutb apabila dia menerangkan puncak kemenangan. Kemenangan ni dia punya prasyarat dia lah. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh, yastakhlifana allazina fil ard. Allah akan menjadikan kamu khalifah di atas muka bumi. Allah akan mengeluarkan kamu daripada ketakutan kepada keamanan. Allah akan memberikan kamu kuasa. So, itu janji Allah SWT. Syarat dia adalah beriman dengan beramal soleh. Tapi, kalau kita tengok di Gaza, macam tak ada tiga tu. Dia orang tak diberikan kuasa sebab dia orang berjanji ataupun dia orang bersetuju dengan cadangan untuk gantikan teknokrat kan, sebagai pemimpin. Okay. Tapi, adakah kita nak kata yang sama juga kepada Nabi Ibrahim? Kepada Nabi Nuh? Kepada penduduk Ashabul Ukhdud? Adakah mereka kalah dalam perjuangan ini? Betul. Kalau mereka kalah, nama mereka tidak akan terpatri sebagai hero-hero di dalam Al-Quran. Betul. So Syed Qutb kata,
puncak kemenangan bagi Nabi Ibrahim sebagai contoh adalah apabila saat dia berani melangkah ke dalam api. Sebab apa? Sebab dia sehingga melangkah ke dalam api tu prinsip dia tetap sama. Prinsip dia tetap membawa manusia kepada Allah SWT dan dia menjalankan kerja dia kerana prinsip dia tu, sebab itulah dia dimasukkan ke dalam api. Seperti juga dengan Hamas, daripada asal Taufan Ashraf Malah daripada tahun 1948, mungkin daripada zaman penubuhan Hamas itu sendiri sehingga sekarang prinsip mereka tidak pernah berubah dan ditonjolkan. Lan na'tarifa bi Israel. Mereka tidak akan sekali-kali mengiktiraf Israel. Mereka akan berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk hak-hak rakyat Palestin, mengembalikan balik masjid ketiga tersuci umat Islam kembali balik ke tangan Islam. Until now, kita tak pernah dengar mereka sedikit pun longgar ataupun lunak terhadap permintaan-permintaan tersebut. Never in the world mereka pernah kata we recognize two-state solution. So ini semua adalah tanda-tanda kemenangan. Dan itulah yang didefinisikan oleh Al-Quran Al-Karim. Dan itu jugalah yang kita kena imani. Betul. Kan? Sebab at the end of the day, kemenangan yang hakiki bagi umat Islam adalah masuk syurga. Apa guna kalau berjaya memerintah Palestin tapi dengan cara seperti PLO. Dengan cara seperti menikam belakang, jadi cara seperti Abu Shabab, keluarga Mokdash, Dokmush yang mengambil bantuan dan juga dana daripada Israel untuk membuat kacau dan akhirnya berkuasa. Okay, kemenangan dunia mereka mungkin berkuasa, tapi kemenangan akhirat mereka akan kalah. Berapa lama je lah Profa kemenangan di dunia tu? 5 tahun, 10 tahun? Tak sampai pun agaknya kan? Ya, mungkin bukan kemenangan pun. Mungkin luaran nampak mewah tapi hakikat dalaman mungkin hancur. Tak tenang dan sebagainya. So, itu kacamata yang sepatutnya kita semua imani lah. Mungkin sikit saja Profa sebelum kita break dan perkenalkan. Kita ada guest sebenarnya hari ni. Sebut pasal anak-anak muda, guest kita hari ni special anak muda. Mungkin sikit saja sebelum kita break adalah sedikit peringatan lah, jangan terlalu gembira, euforik dengan gencatan senjata ni, sebab kita tahu Israel ni memang tak boleh pakai, tak boleh percaya. Dan dah terbukti dah. Dah terbukti dah pun, dah berapa banyak dah dia dah melanggar gencatan senjata ni. Duk halang bantuan kemanusiaan masuk, masih lagi membunuh orang-orang Palestin dan sebagainya. Dan bila-bila masa saja dia boleh bagi alasan bahawa orang Palestin telah melanggar, maka kami ada hak untuk menyerang. So tapi kita tetap bergembira dengan orang Palestin apabila melihat mereka boleh menjalani kehidupan dan sebagainya, tapi berhati-hati dan jangan berhentilah mendoakan. Ni saya kelakar juga ni bila jadi macam ni, kunut nazilah berhenti, tak baca dah. Kan seolah macam dah menang, dah berjaya. Belum. Kan, tapi again kita terus mendoakan, terus boykot, terus bantu dengan apa yang kita boleh bantu, dan insya-Allah kemenangan yang sebenar tu dah tak lama lagi dah insya-Allah. Saya last kali yang sekarang ni ialah kalau mereka yang memperjuangkan isu Palestin dari sudut kemanusiaan, mungkin mereka kata okey dah boleh angkat kaki daripada pedal, letak brake sikit, dah boleh slow down, boleh fokus kerja pula kan. So sebab tu kita kembali balik kepada perjuangan akidah lah kan. Betul. Kalau kita tengok dari sudut akidahnya, jauh lagi. Masih lagi sangat tertindas, tidak boleh mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Syariat undang-undang masih jauh. So hopefully kita tidak hilang semangat ni. InsyaAllah. So, semoga iman sekejap menjadi salah satu penggerak lah. Saya ada satu impian. Tagline ni lah. Tagline. Janganlah jadi Palestin terdekai. Jadilah Palestin segitiga. InsyaAllah. Faham. Kalau tak faham, tak apalah, boleh tanya kawan-kawan. Okey, kita break sekejap dan kita bertemu dalam bahagian kedua nanti. Kembali semula kita ke episod 54 Iman Sekejap. Cik Gabana, bila tiba-tiba kamera angle bertukar ni, dia tak lain dan tak bukan sebab ada pihak yang ketiga lah. Tapi pertama kali kita buat style macam ni Pertama sekali. Macam KS lah kita ni. Uish, ke KS macam kita. Okay. Ala kulli hal, kita akan memperkenalkan tetamu kita selepas ini. Dan beliau tidak asing lah daripada kenalan kita. Mungkin masih asing di kalangan halayak awam.
Tapi ada Ya satu ke, momen asyik kan? orang kata, ada satu momen tu tiba-tiba dia ni menjadi bahan kecaman. Viral lah. Viral pada netizen yang ada di luar sana lah. Kita akan berpindah ke isu tempatan Cik Wana. Jarang kita sembang isu tempatan ni kecuali bila ada isu panas isu panas, dan kali ni memang luar biasa lah Cik Wana, panasan isu dia daripada apa yang berlaku di sekolah, apa yang berlaku di universiti, apa yang berlaku di kalangan dalam keluarga, anak-anak muda dan sebagainya. Dan sebab itulah kita menjemput tetamu kita pada hari ini. Dan tetamu kita ni so far memang yang paling muda lah dalam banyak tetamu kita. Ya ke? Rasanya lah betul tu. Mungkin sebagai orang, okay kalau kita nak cakap pasal orang muda, kita orang kata, oh kau ni kau tahu generasi milenial, bukan tahu pun. Gen Z apa orang kata yang dekat video Demon Hunter Cik Kawana tu, kata apa? Apa dia? Tak ingat lah. Kenalah jadi Gen Z ni kan dia meraihkan hidup dalam dunia internet dan sebagainya. So hari ni kita bawakan lah. Kita bawa Gen Z. Kita bawakan Gen Z sendiri untuk memberikan penerangan dan perkongsian pengalaman dia sendiri apabila dia melihat dan membaca apa yang sedang berlaku ni, dan mungkin dia boleh kongsikan juga secara personal apa yang berlaku di tempat dia lah, isu-isu yang berlaku. So tanpa melengahkan masa lagi, kita jemput saudara Amirul Hamdan. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat datang Amirul ke podcast Iman Sekejap. Pernah tengok tak Pakai Iman Sekejap sebelum ni? Pernah. Oh okey lah. Okey. Mungkin kita minta saudara Amirul Hamdan perkenalkan diri sedikit. Besar mana, belajar di mana, dan tell us who is Amirul Hamdan. Who is Amirul Hamdan? Silakan. Saya asal orang Terengganu sebenarnya, Pantai Timur. Dan before this saya punya background education adalah dalam accounting. Saya buat early education dekat accounting dekat Universiti UMC SAT, tahu? UMC site. Bukan UMC SAT, UM private wing lah kita panggil. Saya buat diploma kat situ, dan saya teruskan saya punya education dekat professional accounting dekat satu APTS lah. Dalam ACCA, dalam more specifically ACCA lah. Mungkin saya terlupa nak bagi tahu tadi Cik Kawana. Tetamu kita ni dia viral sebab apa? Sebab dalam satu video yang dia buat, dia menerangkan satu gejala sosial yang sangat teruk yang berlaku di satu universiti tu lah. Satu budaya lah. Satu budaya. Dan mungkin sebab orang tak puas hati dengan cara mesej yang disampaikan. Mesej dia tu bagus je, tapi cara penyampaian mesej dia tu mungkin kalau dilihat sepintas lalu potong-potong sikit, ui apa benda ni? Sebab mungkin saya biarkan dia cerita nanti. Tapi sebab sampai viral tu sampai dengan kata Kepris pun kenal tu. Kepris kenal, jumpa dekat satu tempat ni, kau budak yang buat video tu kan? Dan video tu di-cut banyak-banyak oleh macam-macam orang lah. Macam-macam orang untuk membash dia lah dan sebagainya. Okay. Sampai menerima gertakan daripada pihak universiti sendiri. So mungkin Amirul boleh cerita sikit apa background ataupun bagaimana boleh terfikir untuk buat video tu. Dan ceritalah video tu pasal apa sebenarnya? Saya terfikir nak buat video sebab saya dah belajar kat kawasan tu tempat tu dah almost tahun. So hari-hari tengok kan, kita rasa macam, saya pernah cakap je dekat saya punya classmate cakap takkan kita nak buat benda ni tak ada apa kan. Tengok apa tu? Hari-hari tengok apa tu? Orang pakai yang tak nice lah, untuk seksi sikit lah. Belajar lah student. Pakai yang agak seksi dekat tempat belajar, institution punya education lah. Ni bukan nak ajak pergi club ke apa. Dan diorang bila saya tanya benda ni, kita tak buat apa, dia cakap benda ni dah jadi culture. Maksudnya bukanlah satu dua orang je, tapi macam satu trend pula semua orang pakai yang revealing lah. Betul. So macam saya pernah cerita ni kat kawan-kawan, cakap, kau macam tu kau pergilah UIA. Astaghfirullahalazim. Dia tak tahu UIA lebih kurang kan. Baik sikit lah baik sikit lah kan. Tapi astagfirullah. Cakap kau gila UIA, buat apa masuk kat sini? Apa punya respon dia kata macam masuk kandang harimau, dia kata. Masuk kandang harimau mengaum. Kambing membek. So rasa sedih. Saya rasa macam I need to do something.
Dan intentionnya tak ada pun nak minta viral. Saya punya expectation video tu dikenali dalam kalangan student tu saja. Tapi tiba-tiba meletup lah. Tiba-tiba meletup. Satu Malaysia saya dah dijadikan meme. Satu Malaysia dah masuk apa ni, TikTok, YouTube, Reddit, Twitter. Twitter lah yang paling rancak, Paling panas. paling panas lah. Twitter ni budak-budak apa? Toxic. Apa panggil tu, ada term untuk budak Twitter. Cucuk-cucuk Siti Kasim. So pemakiran pun lebih kurang lah. Wah, saya terkejut macam mana orang boleh interpret saya punya video tu kepada banyak kategori ni. Dia cakap saya ni seksis, pervert, potential rapist. Saya Macam mana boleh jadi orang panggil Mirul pervert dan rapist tu? Apa yang awak cakap dekat dalam video tu? sebab saya kata culture dekat tempat belajar mana-mana IPTA pun lah. IPT lah, mana-mana IPT pun, IPTA ke IPTS ke, diorang dah tak ada sense of sensitivity dalam pemakaian. So saya cakap macam ni culture dia. And then saya cakap diorang ni tak tengok video sampai habis. Betul. Because end of my video saya ada cerita man and woman kena jaga dia punya dignity, dia kena jaga kehormatan dia. So both sides lah. both side. I tell that both side kan. Tapi mereka melihat saya punya awal-awal punya tu sebab apa? Sebab saya kata perempuan dia pakai macam ni. So lelaki Gairah. rasa gairah kan. Sebab lepas tu dia kata patut lelaki lah tunduk pandangan. So dia dengar macam seolah-olah apa, Menyalahkan perempuan. Menyalahkan perempuan. Saya cakap saya lah yang paling terpaling alpha kan. Salahkan perempuan. Sebenarnya the reason is saya tak tahu macam mana orang tak boleh terima yang benda orang yang pakai pakaian seksi ni secara logik ni memang diorang nak tunjuk ke orang. Kan? Saya pun baca few book of psychology, memang betul. Dia bagi tahu yang kita pakai revealing ni adalah untuk dapat ke attention tu. Dia boleh cakap untuk myself ke apa tu semua menipu lah. Semua BS lah. Semua menipu lah kan. Sedap je kan kau menipu. Dia adalah dah tak ada apa benda yang dia nak lawan. So dia gunakanlah modal tu. Dia gunakanlah modal saya ni potential rapist and so on. Macam sedih macam mana orang cuba twist the fact. Yang the message that I want to send lah. So Mirul terima banyak kecaman daripada netizen kan. Tapi ada tak yang menyokong dan yang amplify suara Amirul tu dalam benda yang lebih positif? Ada. Alhamdulillah. Memang ada. Banyak lah. Few 5-4 orang kat saya yang stage, cerita balik, panjangkan balik video tu and so on. Dalam TikTok lah? Dalam TikTok. And saya sangat appreciate benda tu. Betul. Tapi saya sebagai manusia, of course lah, kita yang tu tak tengok sangat. Kita lagi fokus kat kecaman lagi. Macam lagi kesan kat orang yang negatif punya komen kan. Memang efek. Sebab tak tahu lah, mungkin manusia dia banyak je dalam saya punya video tu, banyak je yang hebat lah, bagus lah, thank you so much for upkan isu ni. Yang komen negatif tu sikit je. Cuma itu yang bagi banyak impact tu. Teruk kan manusia ni. Itulah. So actually nak tanya juga tadi tu, after the video meletup, how is your mental health dan macam mana Mirul cope menghadapi macam mana cope dengan orang kata sudden celebrity status ni? Sudden celebrity status. Saya first time saya pergi kedai makan, orang tengok. Dah kenal masa tu? Orang dah tengok. Macam okay, kita makan. Ni tengok tempat tu lah. Mana-mana lah. Mana-mana? Kedai mamak ke area Subang tu kan. Saya macam orang tengok. Saya tengok dia balik, dia lari. So dia alih pandangan dia. Alih pandangan lah. So first 2-3 weeks rasa awkward. Dah lama lah dah. Pandang kau. Tapi masa tu dah tahu video tu dah meletup dah? Dah tahu dah video tu meletup. Okay. Tapi about my mental health, lepas viral tu jujur cakap takut sikit sebab saya dapat ancaman lah daripada DM. Ada tiba-tiba saya pun tak tahu orang dapat nombor saya. Rajin tu cari nombor saya. Dia siap call, dia siap marah. Kenapa kau buat macam ni? Orang Melayu kita lah ni. Orang Melayu lah. Kenapa kau buat macam ni? Kau nak tembak ke apa kan? Aduh, serius lah? Betul. And then ada jugalah daripada a few bodies juga yang jumpa datang saya, dia kata jaga-jaga,
community ni dorang boleh datang pukul awak je out of sudden sebab awak ni saya nampak suka jalan seorang. Saya tanya dia, macam mana awak tahu saya jalan seorang? Maknanya ada orang yang mati actually. So Mirul buat report polis? Tak buat. Tak buat report polis. And ada juga yang gunakan saya dalam saya tengok budak UiTM. Dia pergi buat present muka saya. Jadi satu kajian Dia buat presentation depan budak-budak lain. Betul. Saya ikut hati nak buat LOD je. Tapi tak apa, dia orang. Dan dia langsung tak ada kontak minta izin dan sebagainya. Tak ada. Macam mana Mirul tahu pasal tu? Alhamdulillah saya ada mata-mata. Memang ada orang tak gambar explicitly, memang dia tengah present muka saya besar-besar. Presentation tu on what? What topic? I'm not sure. Dia dalam kelas. Dia tulis feminism. Victim blaming. Dia main topik victim blaming. So Mirul dijadikan contoh yang negatif lah. Yeah. Bukan positif. Betul. Saya macam lagilah saya takut kan. Lagilah dia tu rasa kalau orang tengok aku ni as apa kan. Orang jahat ke orang baik kan. Tapi in the end of story kita tahu apa yang kita cerita tu betul. Whatever it is, orang rasa kita ni apa? Abu Lahab kan. Astagfirullahaladzim. Orang rasa Abu Lahab mesti baik. mesti baik ke. I don't know. Orang rasa kita ni Umar ke kan. Kalau kita cerita benda tu yang betul, jangan takut lah kan. Dan saya memang adalah jumpa macam orang, ada support system saya. Alhamdulillah, I'm very happy. I got my support system, very strong support system. Sebenarnya bila nak menceritakan benda-benda ni, support system kot yang paling kuat. Kalau lah saya tak ada support system tu, mungkin sampai kat Sunway je. Video Sunway tu je, and then I stop. Macam tu lah. On that Mirul sebelum tu kita nak, bagi saya nak puji lah anak muda macam Mirul ni yang dia hidup dalam suasana yang dah anggap benda tu benda biasa. Dia pun sebut tadi kan, kawan-kawan dia kata benda dah biasa, suruh pergi UIA siap kan. Tapi dia ada kekuatan. Setengah orang dia akan terus tunduk je. Okey lah, Terima je lah. kita terima je lah. Kalau aku tak suka pun aku benci dalam hati lah. Tapi dia go a step further, buat video, dan kita tahu memang sekarang ni zaman yang memang apa-apa pun akan viral. Kalau benda tu kena dengan algoritma dia viral. So you have that courage. So soalan saya untuk Amirul, where did you get that courage? Mana datang keberanian tu? Dia takkan tiba-tiba kan. Tiba-tiba rasa macam aku kena buat satu, tapi mesti ada something yang mungkin apa benda lah yang Mirul lalui. Saya start ada benda tu, saya budak biasa dulu. Dulu suka lah main snooker. Tapi saya mengenali dulu saya tak pernah tahu pun wujud benda ni, iaitu usrah. Saya macam benda usrah dia. Saya masih ingat first time saya usrah dulu, saya ni orang account. Dan saya punya nakib dulu orang sains. Tak masuk lah. Dia cerita pula Quran dengan saya kan. So saya macam benda kau kacau ni. Itu lah. Patutnya dia cerita Quran number saya. Cerita at least lah, benda materialistik sikit kan. Ni sains. Tak faham langsung dia cerita apa. So after a few, dah bertahun-tahun saya mengikuti usrah di tarbiyah. Sistem usrah tu sebenarnya dia sangat bantu dalam untuk kita stand out. Sebab ada orang ingat usrah ni adalah satu cult. Dia macam meramaikan apa? Pengikut. Pentaksub kepada ikhwan kan. Taksub kan. Tapi sebenarnya usrah ni adalah untuk menggerakkan masyarakat memberi kesedaran pada masyarakat. Dan daripada situlah saya dapat rasa I need to do something. Sebab saya duduk dalam satu kawasan yang kita tahu statistik sugar baby paling tinggi kat Malaysia. Oh, masya-Allah. Saya belajar kat dua tempat. Dan dua-dua tempat tu number 1 dengan number 2 tak lari. So saya macam wow, and saya pula duk cerita-cerita orang Al-Quran kan, tapi sekeliling saya masyarakat tengah buat maksiat. So tak walk the talk lah macam tu. So I think I need to do something. That's the reason lah why saya try to stand out untuk ceritakan benda ni. So memang secara peribadinya memang Amirul merasakan ada perubahan dari segi cara pandang, dari segi you punya apa dia panggil, kayu ukur dalam melihat segala benda bila dah bersama dengan tarbiyah usrah ni lah. Betul. Inilah. So Bapak, kita jemput Amirul ni bukan sebab nak sembang sangat pasal dia punya pengalaman video viral ni. Kan? Tapi lately ni banyak pula isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak muda. Kita sangat-sangat terkejut dengan isu yang berlaku di Alor Gajah
ada 4 orang budak form 5 terlibat dengan kes rogol budak form 3. Yang terpaling fresh 2 hari lepas, seorang pelajar di sebuah sekolah di Bandar Utama dibunuh oleh pelajar junior atas isu yang kita kata sangat-sangat trivial lah. Dan banyak lagi sebenarnya isu-isu yang tu kita tahu, Prof, yang kita tak tahu. Dan dia bukanlah isu zaman ini khususan Cik Mana. Dia isu yang daripada zaman kita pun, mungkin sebab tak ada internet je tak viral. Kalau ada internet mungkin Masya-Allah sekolah Cik Mana lebih hebat kot. Oops. So dia ada satu kerisauan dan trend yang agak jelas. Dan dia mesti ada satu kayu atau satu root permasalahan yang sama. So isu tu dia timbul daripada sekolah ke universiti, malah kalangan dewasa lagi lah Cik Mana. So kita mungkin kita ada pandangan kita sebagai bapa-bapa, pakcik-pakcik, Gen millennial, Gen Y kan. Tapi hari ni kita nak dengar sejarah daripada Gen Z, anak muda yang memang bergelumang. Kawan-kawan pun memang, mungkin kawan-kawan Miro sendiri pernah terlibat dengan kita kata isu-isu gejala sosial ni kan. So from your heart lah, where did it all start lah, betul. Apa punca sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni? Diorang dah, bagi saya, diorang dah tak ada ni kot, sifat kemanusiaan tu sendiri. Sebab orang sekarang dia suka melihat satu culture tu, bila contoh gejala sosial sekarang, mana-mana uni semua student suka pergi club, suka pergi minum main ganja. Sebab ganja dengan club ni memang tak dipisah, synonymous lah. Memang jalan seiring. So where benda ni boleh start, yang saya tahu ada orang dah consume ni daripada zaman sekolah. Zaman sekolah lagi dekat kawasan-kawasan Johor. Tak ada. Saya punya Barah jadi itu. kat kawasan Johor, kawan-kawan saya banyak daripada Johor ni. Kita tahu sebab dekat dengan Singapura. Possible cik. Lepas ni Fah tadi pasal Singapura pula. So memang kawan-kawan saya yang banyak daripada sekolah Johor ni, memang dia orang cakap, oh aku dah di-expose benda ni waktu sekolah lagi. Diorang, saya rasa lah, diorang cakap diorang FOMO. FOMO. Sebab bila ada satu tentangan, bila macam mana, orang bila dia pergi ke satu tempat, contoh IPT lah, pergi IPT, diorang pun tengok kawan-kawan dia pergi club, kawan-kawan dia pergi ni. So bila kawan-kawan dia pergi tempat-tempat macam ni, dia tak ikut, so dia tak ada kawan. So bila yang tak ada kawan ni, dia start influence daripada situ sebenarnya. Kawan tu. So bagi saya, the root cause is friend. Bila masuk uni, benda yang paling penting cari kawan. Peer lah. Cari peer lah. Sebab kalau dapat kawan yang barai, InsyaAllah kita akan ikut sekali. Kalau dapat kawan yang elok, InsyaAllah. Sebab saya ingat masa first time saya pergi pergi uni, dekat saya belajar kat PJ dulu. Makcik saya dia cakap nasihat pergi surau. Faham pula buat apa pergi surau? Solat lah bilik Dia kata, sebab dia kata memang dekat sana tak ada orang kawan. Macam mana? Kawan pertama yang kau patut kawan adalah orang-orang kawan yang surau. Sebab tak ada orang pun paksa dia pergi surau. Faham? Tapi saya tak pergi. Boleh nak cakap it's actually very good advice tapi tak pergi. Saya tak pergi pun awal-awal dululah. Masa mula dulu saya tak pergi pun. Dan saya dapat kawan yang tak elok lah. Tapi alhamdulillah, sekali lagi tarbiyah menyelamatkan saya. Ada red line kat situ, saya pun tinggalkanlah kawan-kawan tu. Tapi the main point is kawan tu. Bila masuk uni, kena cari kawan yang elok. Sebab tanpa kawan yang elok, study pun akan barai. Kita punya contoh, macam saya orang kampung, seorang Terengganu datang KL, tak tahu apa-apa, tak ada family, tak ada kenalan. Tiba ada seorang orang daripada Damansara. Daripada Damansara datang tu, cakap, oh Miro, this is culture over here, this is how we run this thing. So, kita yang tak ada kawan nak makan sekali, mestilah ikut dia kan. Untuk assimilate. Assimilate. Untuk assimilate dengan dia orang. So, saya rasa the root cause is friend maybe lah. I think apa yang Amirul cakap ni sangat penting, Bro Fah. Sebab dia selari dengan hadis Nabi. Dan Nabi menyebut tentang kena cari kawan yang betul. Kalau kawan dengan pembuat minyak wangi, dapat bau wangi kan. Tapi Mirul, you are now
berhadapan dengan jahiliah yang sangat dahsyat. Kan? Macam mana Mirul nak lawan ni jahiliah ni? Kita ni nak bawa kebaikan, nak ajak je usurah baca Quran. Kita nak lawan dengan orang nak pergi kelab, pergi snooker. So apa Mirul punya komen? Macam mana kita nak kuatkan kebaikan-kebaikan ni supaya boleh lawan jahiliah-jahiliah ni? Kuatkan kebaikan lawan jahiliah ni. I mean, what do you do lah? You yourself, apa yang Mirul buat? First, kena sedarkan lah. Maybe orang yang join-join benda ni, dia tak sedar pun. Benda ni, dia sedang sedang diserang kot, serang secara pemikiran. Sebab dia fikir yang dia buat benda ni ada benda yang betul. Ataupun dia rasa benda ni salah, ya, dia admit benda ni salah. Tapi dia kata normal. Dia tak ada benda yang lain dia nak buat. Faham? Dia tak ada fill in the blank tu. So that's why macam the main reason kenapa saya nak cerita pasal isu baju tu adalah saya nak dia rasa bersalah. And Alhamdulillah, masa lepas saya nak cerita sikit, lepas saya buat video tu, 1 bulan tu susah nak cari orang pakai seksi. Oh, serius? Serius. Dekat tempat universiti, ya, saya belajar tu. Saya macam kena cari. Kalau dulu saya nampak kan, okey kena mencari baru jumpa orang pakai yang seksi sikit. Yelah, sekarang dah balik lah. Dah normal balik lah. Tapi the main point is, kalau tengok TikTok saya, memang saya buat orang cuba untuk dia rasa guilt. Apa yang dia buat. Dan bila dia ada rasa bersalah tu, Alhamdulillah, saya pun tak tahu, tiba-tiba ada DM nak join Nusrah, Halaqah. Even though saya tak nak promote pun. Mungkin nampak muka budak Nusrah. Muka budak Nusrah ke? Saya tak tahulah kan. Ajak kahwin tak dia? Ajak kahwin. Ada kan? Oh, ini kita sembang lain tadi. Itu bonus. Ada, yelah. Tak tahu lah, macam tentang jahiliah bagi saya, apa yang saya rasa banyak boleh buat dalam beri awareness lah. Sebab orang sekarang ni terlalu amar makruf. Ajak baik kan. Majlis selawat. Boleh ke? Boleh. Sebab bagi saya macam majlis selawat which is good. Saya tak kata majlis selawat ni tak elok ke apa. Bagus. Tapi we must look at the reality. Berapa je percentage yang pergi majlis selawat tu? Dengan budak yang pergi konsert kat Houseboom. Kan? Tahu konsert baru ni? Konsert Houseboom 2 hari 2 malam. So, kita kena ambil satu tindakan yang proaktif lah. We need to go to society. Jangan duduk dalam bubble. Jangan jadi dalam cult yang selawat, happy, soleh, syurga. Kita kena pergi kat masyarakat tu, masuk dalam masyarakat tu, faham masyarakat tu. Faham kawasan tu, budak tu macam mana. Apakah root cause dia kan? Contoh kawan. Kita jadi kawan dia. Kita tunjuklah kedudukan yang baik. So benda tu kalau dibuat secara berterusan kan, buat secara berterusan, kita buat secara dalam keadaan yang yalah, bila makin ramai kita ajak orang lain orang lain pun ajak orang lain, benda tu akan efek sebenarnya. Benda tu akan sangat efek dekat satu kawasan masyarakat tu lah. Dia menarik sebab mungkin ada apa yang ada pada Mirul yang tak ada pada kita Cik Mana adalah relatable. Especially kita nak relate dengan generasi yang bawah ni. Dia bukan tak boleh, suka sikit lah kan. Kita sembang pasal anak, dia sembang anak kan. Sembang pasal member pergi kelab semua kan. Dia ada missing link lah. Missing link. So mungkin Mirul boleh share lah kan. Bila kita sebut kata nak kena memperbanyakkan lagi usaha-usaha membetulkan manusia kan, menyampaikan kebenaran ni, apakah yang Mirul rasa trik tu, ataupun kita kata trik lah, good practice lah, bila kita nak cuba mengajak kawan-kawan generasi, ataupun kalau kita boleh termkan tu adalah inovasi yang dibuat. Inovasi Contoh orang tua-tua, sebab tu budak-budak muda ni tak dengar sangat orang tua-tua cakap. Dia kena orang muda juga cakap. Kenapa orang muda? Apa yang ada pada orang muda yang tak ada pada generasi-generasi sebelum? Kita tak adalah tua sangat. Ada ubat kan? Mungkin orang tahu lah, orang bila nak borak pasal benda baik ni, dia ada satu skeptikal lah. Saya sangat kurang lah untuk pakai baju solat. Baju jubah, kurta, kopiah. Saya kalau dekat tempat belajar saya akan pakai kemeja, pakai suajin. Sebab
kita nak lebih more approachable. Dan saya jujur saya lebih suka mengusrahkan budak-budak yang nakal daripada budak-budak yang Baik semua ni lah. macam tu. Sebab apa? Sebab mereka bila dapat kefahaman tu, dia terus tanfiz tau. Dia terus buat. Dia macam ni, kalau orang-orang yang tahu macam orang-orang yang dah belajar agama soalan kan, dia orang dah tahu. Sebab kita dalam bila membuat halaqah kan, kita bukanlah mood bertalaki, faham? Buka kitab, ilmu baru. Ia adalah just a reminder kan. So orang-orang yang dah hebat-hebat dalam dah belajar sekolah agama, belajar yalah Islamik lah. Islamic studies. Diorang memang dah tahu semua benda ni kan. Dan orang-orang yang nakal ni sikit, yang belajar engineer, yang tak pernah accounting, yang tak pernah pun nak kisah pun pasal Quran baca pun nasib. Baca pun nasib. Tapi bila dia dapat satu kefahaman tu, dia terus laksanakan. So bagi saya Ini daripada pengalaman Mirul lah. Pengalaman saya. Memang banyak-banyak memang dapat. Memang dia dapat satu kefahaman, dia akan pegang lah sampai mati. Tapi yalah, saya kalau inovasi yang saya rasa kena buat adalah pergi kepada topik-topik borak tu. Tak ada borak kacip sangat. Saya dengan saya punya kawan-kawan, saya borak je kacip. Tapi kacip yang robani lah. Tak adalah maki. Cik kat mana saya tak tahu kacip. Kebetulan baru baca baru ni kan. So kita kena letak nota sikit bro dekat video tu. Sebab kita penonton-penonton kita ni banyak mak-mak, bapak-bapak kan. Kacip ni apa? Apa komen Mirul tentang media ataupun social media lah, penggunaan Untuk tarik anak muda. Sangat penting saya. Social media sangat penting. Budak-budak sekarang, kalau kita budak-budak yang saya nampak budak-budak nakal ni sikit, kalau kita buat amal makruf, dia bosan. Sebab dia dah tahu kena solat, kena zikir and so on. We must trigger dia punya stand. So kita kena bagi tahu yang ni salah, ni haram. Sebab bila kita mencabar dia punya stand, dia akan tercabar. Dia tercabar, dia akan DM kita. So bagi saya, orang yang DM saya tu, saya suka nak layan. Sebab dia lah orang yang dalam contoh video saya 1 juta kan. Antara 1 juta tu dia lah 1 juta view Ada je video juta, ratus ribu, banyak je. Yang video yang viral tu pasal pakai seksi tu 3 juta. Masya Allah. Itu pun dah diturunkan tau cik kat mana? Ya video tu. Dia di-hide kan. Pada nasihat daripada orang atas kan. Kalau biar tu rasa 10 juta 20 juta Boleh pergi lagi lah. Macam contoh, saya ada cerita juga pasal isu pornografi, which is video tu pergi 3 juta tak. Dah ada je orang DM, ada orang call lagi. Saya tak tahu, wallahi nombor saya ni saya tak tahu dapat mana, macam mana saya geram tak. Saya rasa tak ada, saya share nombor saya kat public. Ada orang marah, kenapa kau pergi cerita sebenarnya ni, industri ni dah lama kat Malaysia, kau tahu tak orang cari buat duit pornografi ni. Ya, Astaghfirullahaladzim. Orang marah lah. Sebab ada dia kata memang efek. Bila saya buat video tu, ada orang unsubscribe. Ada orang dah rasa guilt tengok video pornografi. Sebab diorang ni dia melihat pada short term. Sebab Islam dia mengajar kita buat satu benda tu tengok long term kan. What's the effect after that? What's the effect after that? What's the effect after that? So, macam tu lah kot. So, I mean the take home message daripada soalan Murufat tu memang sebenarnya pendakwah-pendakwah hari ni memang perlulah terlibat dengan dakwah digital ni Murufat Betul. Tak boleh pandang remeh lah. Dan juga macam yang Mirul katakan tu, kadang-kadang mesej kita ni sama-sama. Kita ni nak cakap apa sebenarnya? Bagi tahu je betul-betul apa yang salah, apa yang betul. Betul. Sebab kalau tak buat social media, bagi saya memang duduk dalam bubble lah. Sebab dia macam shot sendiri. Dia jadi cult. Jadi dia memang tak pergi kat society lah. Bagi saya. Satu lagi soalan daripada saya Amirul, mungkin wallahualam soalan terakhir mungkin lah daripada saya. Sejauh mana Amirul merasakan bahawa banyak masalah dalam kalangan kita kata gejala sosial anak muda ni memang bermula di rumah. Sebab sekarang ni ramai orang kata nak salahkan sekolah kan. Tapi saya sendiri sebagai orang yang kita kata bapak-bapak ni kan, memang melihat kepentingan tarbiyah tu bermula di rumah. Tapi wallahualam mungkin Amirul ada sedikit pandangan berbeza ke melihat kawan-kawan Amirul sendiri. Sebab tadi Amirul pun cakap peers tu penting.
Tapi sejauh mana pentingnya untuk pemupukan nilai-nilai murni agama ni bermula di rumah ataupun peranan mak ayah lah? Peranan mak ayah memang penting sebab peranan mak ayah dalam mendidik anak tu bagi saya paling crucial seawal umur 5 tahun kot. Kat situ yang dia akan tengok Dia akan absorb kan? Akan absorb macam sponge. Dia tengok mak bapak dia buat apa. Dia tengok kalau mak bapak dia suka menipu, anak pun akan terikut lah cara untuk menipu. Dan bagi saya pentarbihan dekat budak-budak ni kat rumah sendiri dia memberi efek sebab dia sendiri akan memilih kawan dekat universiti macam mana. Kalau pentarbihan kat rumah baik, dia akan mencari kawan-kawan yang baik juga dekat universiti ataupun after dah tak ada terikatan dengan keluarga. So berjauhan lah, bukan tak ada keterikatan. Tak ada berjauhan lah. Tak ada ikatan lah kan. Berjauhan dengan keluarga tu memang efek dia kat situ. Sebab walaupun macam saya sini, saya tak adalah baik sangat Mak bapak saya Alhamdulillah. Dia kalau tahu saya ada girlfriend kena bantai lah. Dia macam subconscious kan. Apa benda kita boleh buat, apa benda kita tak boleh buat. kan? Betul. So dia tak adalah parents saya tak adalah dia expose dengan usrah tu sendiri. Tapi nilai-nilai murni yang baik tu ada. So mungkin asbab daripada situ saya boleh slowly menerima lah usrah ni. Macam tu lah kot efek dia. Faham? So dia perspektif yang agak menarik juga kat situ kan. Peranan di rumah dan juga peranan dengan kawan-kawan. So kita mungkin akan menjemput lagi lah Mirul kan dalam isu-isu yang akan datang. Sebab yalah, tengok isu sekarang ni merisaukan lah Encik Wana especially apa yang berlaku di sekolah. Sampai ada yang katakan nak hantar anak ke sekolah lain pun takut juga. Kan, takut bawa parang, bawa kerambit, bunuh, lepas tu rogol. Isu gejala seksual ni dah meluas lah kat sekolah. Betul. Kita punya podcast ni mungkin lah tak ditonton sangat, ada saya tahu, tidak ditonton sangat oleh Gen Z. Kebanyakannya mungkin Gen Y. Tapi dengan kehadiran tetamu macam Amirul ni, mungkin dia memberi sedikit suatu input yang berbeza kepada Gen Y yang menonton ni. Yang ada anak-anak Gen Alpha ke Gen Z kan. So mungkin Mirul, tadi kata dah soalan last kan. Nasihat ataupun kita buat ataupun apa Mirul punya pesanan lah kepada anak-anak muda yang mungkin masya-Allah tertonton sebab keluar dekat algoritma diorang kan. Tertonton episod ni. Anak muda anak muda nasihat saya untuk anak muda, please choose your friend lah. Biasanya tu, that's the most important lah. Sebab saya dah tengok macam-macam. I've seen, alhamdulillah Allah bagi saya orang kampung yang tiba kena campak kat bandar PJ. Universiti Sugar Daddy apa? Sugar Baby. Sugar Baby. Oh, Sugar Daddy lelaki. Top 2. Nombor 1, nombor 2 ni tak lari lah ranking dia. So saya sangat senang, jujur cakap sangat senang untuk lari daripada untuk ikutlah diorang ni. Sampaikan mak saya sendiri dulu. Side note, mak saya sendiri cakap kalau dulu saya tak join tarbiyah ni, mungkin saya lah orang tahu pergi club. Sebab saya pandai main dalam sukan pub, dart dengan snooker. So it's not an issue for me to get attention dalam pub tu sendiri. So tu belajar dekat Terengganu tu belajar kat Terengganu. Tak adalah kampung sangat. Ni Terengganu mana ni? Bawah jambatan dulu. Yelah, that's my take home. Please choose the right friend. Kalau rasa skeptikal dengan usrah, saya tahu ya memang ada orang yang skeptikal dengan usrah. Of course, ramai. Memang dia trauma kot dengan usrah sekolah menengah. Saya tak pernah join usrah, saya tak ada trauma. Tapi untuk orang-orang yang ada trauma, sekurang-kurangnya tak nak join usrah, berdampinglah dengan orang yang join usrah. Ataupun yang baik lah. Macam itulah kot. Baik, satu khulasah yang short tapi sebenarnya impactful lah. Ya. Dan kalau kita reflect balik pun, cik kat mana zaman muda kita ni pun ada je kan dia tu. Tak adalah baik sangat. Tapi kita pun alhamdulillah berjumpa dengan orang-orang yang circle of group, circle of friend, usrah yang membawa kita kepada siapa kita lah pada hari ni. Okay? Setuju. So Cik Wana, ada apa-apa pesanan terakhir? Terima kasih Mirul kerana sudi untuk hadir
Mungkin kita buat di Universiti Miro pula nanti lah kan. Lebih tergempar sikit lah. InsyaAllah. Tak ada, nothing from me. Okay, itu saja daripada kami. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Dan kongsi di ruangan komen apa yang anda rasa berkenaan dengan isu yang telah dibangkitkan kami tadi. Itu saja. Saya Brofa. Saya Encik Mana. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.